Kita sekarang sedang bercerita tentang sumber. Sumber doktor siapa? Lim Siang Si, Apek Cina, Isham Jalil. Sebab doktor setuju tak? Ekonomi Malaysia sekarang ni ialah bukan cemerlang, tapi berada dalam keadaan baik berdasarkan ilmu yang doktor ada. Nak kritik tak ada masalah, cuma kerangka ekonomi kita baik sebenarnya. Kalau saya nak bagi A+, saya tak ada cakap fail, tapi bukan A lah. Mungkin B atau C ya. Sebab bila saya tengok angka-angka tu, kita boleh buat lebih baik sebenarnya. Okey, pada saya, terima kasih doktor. Tak ada masalah. Nak kata D pun, Dr. Samsudi kata fail tau. Ini kerangka ekonomi madani, memanusiakan manusia. Kita tak ada masalah. Ekonomi kita baik pada ketika ini. Saya tak kata terlalu baik. Tetapi kalau nak kata hancur, you jangan kata hancur Melainkan you kata hancur, buatlah, publish lah satu paper yang kritikal, publish, tembak bank negara. Saya cabar doktor, buat satu paper research, tembak bank negara. Sebab bank negara claim ekonomi Malaysia baik, doktor kata ekonomi Malaysia hancur. Sila buat. Saya sentiasa melihat Madani ni 3-2-1. 3 tahun pertama siapkan manusia terlebih dahulu. Bila manusia berkualiti, kita cukup makan, cukup pakai. Kalau yang miskin boleh dapat pendidikan percuma, kita dah tak ada masalah kan. Otak kita dah sihat, kita boleh berfikir dengan lebih kreatif. Baru fit kepada pembangunan yang kita nak. Berbanding, contoh, kita spend kepada membina bangunan. Bangunan besar, tapi manusia tak berkualiti, apa jadi? Kosong. Sebab apa? Tak ada produktiviti. Itu yang berlaku kat Kelantan dekat negeri saya. Banyak bangunan besar-besar, kosong. Sebab manusia tak berkualiti. Akhirnya, manusia tak berkualiti, dipindah ke KL. Sebab apa? Kat KL baru ada business grow. Shah Alam, jadilah Shah Alam, Kajer. Saya komen tentang belanjawan PN alternatif, sebab kita memang memerlukan belanjawan alternatif untuk kita tengok yang mana yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Jujur saya tak buka pun. Saya tak baca pun belanjawan Perikatan Nasional pasal saya punya stance pendirian politik ekonomi. Najib ini pada mula saya minat untuk belajar ekonomi, maka saya nampak perubahan pada structural reform kita panggil. Kita Malaysia terlampau bergantung kepada minyak dan Petronas, dan sekarang ni Petronas dia downsizing, dia retrench semua. So itu tak sustainable kan. Sebab saya ingat kan doktor datang nak menembak saya lah. Belum. Okey. Sebab mungkin opening statement. Sebab saya ingat kan doktor nak tembak pasal isu hutang negara ke, isu harga barang ke, isu mikro seperti MAHB, Kota Madani, Karkosa Negara, isu penjualan aset oleh KWSP, semua saya dah ready. BRIM di peringkat awal baik atau buruk? Tetapi bila lama kelamaan orang dah menganggap BRIM itu satu kewajipan kerajaan, tak bagi mengamuk, tak bagi minggu depan turun Anwar 2.0. Ekonomi tak boleh dilihat hanya dari segi matematik, dia mesti dilihat dari segi sosiologi.